Hai semua. Dalam video kali ini saya nak cakap tentang mi segera dari Indonesia lah. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah dari Indomie ya. Dan untuk pengetahuan anda, Indomie memang ada dijual dekat Malaysia. Tapi ada perisa yang hanya dijual di Indonesia saja ya. Termasuk perisa yang saya akan cuba kali ini adalah Indomie mi segera perisa soto Medan ya. Dan jika anda nampak dekat packaging tu, dia katalah dia hanya khas dijual di Sumatera Utara saja ya. Dan untuk pengetahuan anda, mi segera ini diperkenalkan oleh kawan dari internet lah. Sebab tu saya tahu mi segera ini. Dan mi segera ini pun saya beli dekat Shopee lah. Satu pack RM1.50 macam tu. Agak mahal lah. Tapi pun, itu pun sebab mi segera ini tidak dijual di Malaysia ya. Adakah mi soto ini sedap? Kena cuba baru tahulah. Jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jomlah untuk cuba mi segera perisa soto Medan. Okey, tak tahu anda boleh nampak dekat packaging tak? Dia tu, packaging tu istimewa ya. Dan mi segera ni memang dijual di kawasan Sumatera sajalah. Mi segera ni adalah dari siri kuliner Indonesia ataupun kulinari Indonesia ya. Yang mana Indonesia kan banyak makanan. Dan Indonesia kan juga besar. So banyaklah juga makanan. Dan banyak budaya lah. Ini adalah salah satu mi segera di bawah siri kulinari Indonesia ya. Dan anda boleh nampak dekat gambar tu. Wah, agak sedap juga tau. Dan mari kita tengok cara untuk menyediakan. Untuk pengetahuan, packaging ni memang agak senang nak buka lah. Sebab packaging tu agak murah. Dia punya packaging tu agak murah saja ya. Untuk nak jual mi segera tu, kenalah packaging tu murah. Jika packaging tu mahal kan, maka kos tu akan bertambah ya. Cara masak pun senang saja. Masukkan mi segera dalam 400ml air panas. Dan kacau mi segera lah. Selepas tu, tambah serbuk perisa, minyak perisa dan juga cili dekat mangkuk. Selepas tu, bila mi segera dah siap, tuanglah mi segera tu ke pinggan lah. Dan selepas tu, sedia untuk dimakan. Ini adalah bahan-bahan lah dan informasi makanan. Untuk pengetahuan, mi segera di setengah negara tu memang ada tambah vitamin dan mineral lah. Dia bukan macam mi segera dekat Malaysia, di mana memang jarang ada tambah mineral ya. Anda boleh nampak dekat sini, memang ada tambah mineral lah. Sebab kebiasaannya ada setengah negara, dia punya populasi tu agak miskin lah. So, susah nak dapatkan makanan yang mahal-mahal lah. So, memang dia akan tambah lah vitamin-vitamin tu. Mari kita tengok buka. Mi segera tu, mi segera yang agak tebal lah. Macam yang dicari dekat, macam yang ada dekat Indomie yang biasa. Lepas tu ada serbuk, bukan serbuk minyak, ada minyak soto. Dan juga serbuk perenca dan cili ya. Ini adalah mi dia. Mari kita masakkan mi segera ni. Okey, sementara kita masak mi segera ni, mari kita tuangkan serbuk perenca ya. Ini dia adalah serbuk perenca ya. Mari kita tambahkan semua. Serbuk perenca tu wangi juga. Tapi untuk pengetahuan lah, saya tak pernah makan mi segera soto Medan ni. So, rasa pun saya tak tahulah. Serbuk cili.
Dah tambahkan semua. Ini adalah dia. Serbuk perenca dan juga serbuk cili. Agak wangi ya. Dan mari kita tuangkan minyak perenca, minyak soto tu. Okey, dia tuangkan semua. Nanti kita masakkan mi segera ni. Dan selepas tu kita dah boleh cuba dah. Ini pun pertama sekali saya cuba mi segera soto Medang. Ataupun saya katalah mi soto Medang ya. So rasa pun memang saya tak tahulah. Adakah rasa tu macam soto? Saya tak tahu ya. Mari kita masak mi ya. Okey, beberapa minit pun sudah berlepas dan mi segera pun sudah siap ya. Mari kita kacaukan dan cuba mi segera ya. Kuah dia menarik tau. Macam soto yang biasa kita makan lah. Tapi rasa tu saya tak tahulah. Mari kita cuba dulu rasakan. Okey. Bila saya cuba sup dia ataupun kuah dia, rasa tu, walaupun rasa tu sedap, rasa tu flavorful lah, tetapi dia punya kuah dia ataupun sup dia agak balance lah, agak seimbang je. Rasa dia memang agak seimbang je. Ada rasa sedikit pedas, ada rasa yang biasa kita akan makan lah bila makan soto. Rasa tu memang balance lah dekat sini. Dan mari kita cubakan mi segera dia. Ini dia mi segera dia ya. Mi segera ni agak lembut ya. Agak sedap ya dekat sini. Sup ni pun rasa agak balance lah. Agak sedap. Dan rasa balance ya. Walaupun saya tak pernah makan mi segera ataupun mi soto Medang tu, tetapi rasa tu memang balance. Memang sedap. Jika nak bandingkan dengan mi segera yang lain lah, mi segera ni memang rasa tu seimbang ya, ataupun balance lah dekat situ. Ada yang terlebih masin tau. Mi segera ni sedap. Rasa balance ya dekat sini. So, jika anda ada pergi Sumatera, mi segera ni memang ada dijual dekat situ. Ataupun anda boleh cari dekat internet kan. Bolehlah beli mi segera ni ya. Agak sedap. Rasa tu pun agak balance ya. Walaupun dia ni mi segera. Itu yang jadikan dia menarik. Walaupun mi segera, tapi rasa sedap. Rasa balance. So, saya pun tak tahulah macam mana pihak Indomie dekat Indonesia tu dia cipta rasa dia lah. Sebab rasa ni memang special, memang agak balance ya dekat sini. Sebab tu lah mi segera ni kawan saya tu recommend lah kepada saya. So, ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka mi segera ni, boleh cari dekat Indonesia. Jika anda ada pergilah khasnya Sumatera Utara ya. Dan juga boleh beli dekat internet. Boleh suka Shopee ke, Lazada ke, jika anda suka lah. Dan jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!